So kita hari ni ada perlawanan di antara Team Sales dan Team Marketing. Nama? Annie. Nama? Bob, mantap, Bob T20. So kita akan lawan hari ni. Siapa lukis paling laju akan menang. Okay, so are you guys ready? Ready. Yes, ready. Okay, let's go. Dalam kiraan 3, 2, 1. Nombor 1, pisang. Nombor 2, Pisang, rumah. Nombor 3, matahari. Nombor 4, pizza. Nombor 5, lilin. Nombor 6, Lilin. buah orange. Jauh. Nombor 7, bunga. Nombor 8, love. Nombor 9, sungai. Nombor 10, kacang. Nombor 11, ikan. Nombor 12, jam. Nombor 13, kucing. Nombor 14, pelangi. Nombor 15, cawan. Cawan. Tunjuk satu lagi. Tunjuk sekali lagi. Ulang balik. Nombor 1 adalah Pisang. Rumah. Matahari. Pizza. Pizza. Lilin. Sebab aku tak tahu apa. Oren. Bunga. Love. Sungai. Sekejap, aku jangan cakap dulu. Biar aku teka aku lukis apa. Kacang. Ikan. Sumpah aku tak ingat benda apa. Ini kucing. Pelangi. Cawan. Ni apa? oren kan? Kan jam. Jam. Tapi tak apa, aku ingat. Hisham kemas lagi daripada aku. Pisang. Rumah. Matahari. Pizza. Apa tu? Oren. Apa yang tengah tu? Aku tahu ni apa. Kromosom. Bunga. Love. Sungai. Kacang. Dia kan orang pelangi tu. Cawan. Cawan. Tu apa tu? Yang tengah-tengah tu apa? Mana? Sebelah pizza tu. Lilin. Lilin. Hebat tu. Tanya guys, siapa menang dia? Laju ini. Ini ya.